Pagi cerah, burung berkicau, menyapa mesra di dahan jati. Majlis konsultasi kita raikan sekali, menyulam harapan menuju SPM nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kejayaan. Dalam suasana penuh kesyukuran ini, kita berhimpun di Dewan Datuk Muhammad Fatmi Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Chat bagi meraihkan satu detik penting dalam perjalanan akademik murid. Tingkatan 5, Majlis Konsultasi Ibu Bapa dan Penyerahan Slip Keputusan Ujian Percubaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Pada hari ini, Lengsa Arkana SMKTC turut sama menelusuri perjalanan majlis yang penuh bermakna ini yang menyatukan guru, murid, ibu bapa di bawah satu matlamat yang sama, yang itu memastikan kejayaan cermelang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia yang bakal mendatang. Majlis ini bukan sekadar acara formal penyerahan slip keputusan, tetapi menjadi wadah pihak sekolah dan ibu bapa untuk berkongsi pandangan, menilai pencapaian serta merancang langkah strategik dalam memperkukuh persediaan anak-anak menghadapi peperiksaan sebenar. Sekarang saya berada di sekitar Dewan Sekolah. Kelihatan ibu bapa hadir bersama anak-anak masing-masing dengan penuh harapan dan semangat. Para murid pula kelihatan tenang, ada yang tersenyum, ada juga yang merenung slip keputusan dengan wajah yang penuh azam untuk memperbaiki pencapaian. Suasana di dalam dewan juga harmoni, menggambarkan keakraban antara guru, ibu bapa dan murid yang saling berkongsi rasa bertanggungjawab terhadap masa depan murid. Sesi konsultasi berjalan dengan penuh teratur, diiringi bimbingan guru-guru yang sentiasa memberi dorongan dan nasihat kepada murid. Kelihatan senyuman terukir di wajah ibu bapa, tanda rasa syukur dan harapan yang tinggi terhadap kejayaan anak-anak mereka. Majlis diakhiri dengan doa sebagai tanda kesyukuran. Suasana penuh mesra ini jelas memperlihatkan semangat kebersamaan dan sokongan padu yang menjadi tunjang kepada kecemerlangan sekolah. Majlis hari ini telah membuktikan bahawa apabila guru, ibu bapa dan murid bersatu hati, kejayaan bukan lagi impian tetapi kenyataan. Ia juga menjadi lambang hubungan harmoni antara rumah dan sekolah dalam membentuk generasi murid yang berilmu, berdisiplin dan berwawasan. Dengan berlabuhnya tirai majlis ini, diharapkan setiap murid terus melangkah dengan keyakinan dan tekad baharu menuju peperiksaan yang sebenar yang bakal menentukan masa depan mereka. Sekian laporan daripada Lengsa Arkana SMKTC. Saya Muhammad Amr Danish bin Muhammad Zafri. Sekian, terima kasih.